Wah, ikan bakar sambal ni pun tak boleh tahan tengok Wah, terliur Leo tengok ni. Memang hebat lah, luar biasa lah ikan bakar sambal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali di Kami Pro Channel. Apa khabar sahabat-sahabat? Semoga korang semua sihat-sihat selalu hendaknya di samping menjalani ibadah puasa. Paparan video hijrah desa kali ini akan bawa korang sahabat-sahabat semua untuk kita berjalan-jalan untuk melihat Bazar Ramadan di Pekan Kuala Berang. Seperti biasa, apabila menyambut bulan Ramadan, beginilah keadaan dan situasinya. Orang ramai bersesak untuk mendapatkan makanan yang berada di kawasan bazar. Macam biasalah sahabat-sahabat, kalau bulan puasa ni tengok makanan terliur, tengok itu sedap, tengok ini sedap, semuanya pendek kata sedap belaka. Jadi kita harus memilih dengan kadar yang tidak berlebihan agar tidak berlakunya pembaziran. Bagi aku seorang penghijrah dari Johor Bahru ke Terengganu ini, melihat memang ada perbezaan dari segi makanan. Mungkin tak semuanya sama, tapi memang ada perbezaan dari segi menu-menu yang disediakan di Bazar Ramadan. Menu-menu yang berada di Bazar Ramadan di Kuala Berang ini pun boleh tahan juga banyak macam-macam Jadi sampai tak larat nak pilih, tak tahu mana satu nak pilih. Jadi kita pusing-pusing dulu untuk apa yang kita rasa sesuai untuk kita buka puasa nanti. Wah, ikan bakar sambal ni pun tak boleh tahan tengok Wah, terliur Leo tengok ni. Memang hebat lah, luar biasa lah ikan bakar sambal. Dan tak kurang juga murtabak popular, memang popular murtabak, sama ada di Johor Bahru dan juga di Hulu Terengganu ini, di Kuala Berang ni pun ada juga murtabak. Ini makanan yang tak asing lah ya. Dekat bazar ni juga terdapat kucing gergasi yang korang boleh tengok di sini, sangat-sangat besar. Yang berminat untuk bergambar bolehlah dan memberi sedikit sumbangan kepada dia. Jadi inilah sekitar pemandangan di Bazar Kuala Berang sahabat. Untuk paparan video kali ini sampai di sini. Sehingga bertemu kembali di video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk bantu like, subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk video ini. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam Ramadan. Jumpa lagi. Bye-bye.